Aduh. Adik. Adik. Aduh lah, adik. Aduh, macam mana lah? Kedai aku nak niaga tak boleh tau. Ini masalah rumah tangga ni. Ni masalah rumah tangga, masalah kedai aku ni depan ni. Tu nampak tu orang tengah makan tu, tak sedap lah. Tu dah, tengah makan tu semua. Aduh. Adik, pergi tempat lain lah, adik. Aduh lah. Tolonglah, adik. Abang nak niaga ni, adik. Boleh je. Aduh. Sekian dulu. Barok ni mah. Yang ni. Abang. Awak pergi settle sana jauh-jauh sikit, bang. Bang. Awak bawa balik bini awak tu mekak ke depan kedai kawan. Niaga betul. Pergi mana? Kawan nak cari makan pun tak boleh. Pergi mana? Awak pergi bawa balik lah. Pasal buat gini depan kedai orang. Tak boleh je ni depan kedai saya nak niaga tak kacau makan saya macam ni, bang. Apa nak sama? Saya pun tak nak sama semuanya. Awak abang tak pandang dengan rupa nak main perempuan lain tau. Aduh, masalah tu. Pergi bawa balik lah rumah awak. Bukan aku nak masuk campur ni, masalahnya depan kedai aku. Orang nak makan tu nampak tu. Aduh lah, patutlah dia ni lah. Masalah betul lah awak ni. Adik, bawa suami awak pergi balik lah. Jangan mekak sini lah. Diam, jangan campur. Aduh. Pergi mana? Perempuan mana tu? Kenapa dia lari? Kalau kawan kenapa dia lari? Oh, betul dah. Aduh. Abang, awak tak malu ke? Tunggu dia balik cepat lah. Saya pun malu ni orang tengok. Tu. Masuk dalam kereta lah kak ni. Kak, dia masuk dalam kereta. Adik. Masuk dalam kereta ni. Adik, dia masuk dalam kereta. Kak masuk dalam kereta, masuk dalam kereta. Adik. Masuk dalam kereta. Bawa ni, kalau biuk ni. Aduh. Orang nak niaga betul. Balik